Kerajaan mengambil langkah tegas membekukan sementara semua keputusan perolehan melibatkan Angkatan Tentera Malaysia, ATM dan Polis Diraja Malaysia, PDRM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata keputusan itu dibuat bagi membolehkan siasatan berjalan tanpa gangguan serta memberi ruang penuh kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM dan agensi berkaitan untuk mengambil tindakan. Beliau berkata kerajaan tidak mencampuri urusan penyiasatan namun tindakan menyeluruh perlu diambil bagi menutup sebarang kelompongan sistem perolehan yang membuka ruang kepada penyelewengan. Anwar berkata beliau juga sedang menunggu laporan berhubung kewujudan kelompongan dan kelemahan dalam sistem perolehan agensi terlibat sedia ada.